Allah ni kadang-kadang dia nak bawa kita kepada diri dia. Dia tak sama kepada macam kita. Kadang-kadang dia susahkan kita, dia uji kita, macam-macam dia uji, sampai penat, letih, lesu, menangis kita. Tapi kita kena cakap pada Allah, ya Allah, aku letak seluruh kepercayaan diriku kepadamu, hatiku kepadamu. Kalau ini yang kau nak aku lalui, kalau kau nak aku sakit, ya Allah, dengan sakit ini aku boleh masuk syurga. Aku terreda dengan sakit, ya Allah, tapi tolong bagi aku sabar. Ya Allah, kalau dengan kehilangan ini, total hidup ini adalah sebuah kehilangan. Kenapa? Kerana hidup ini adalah meninggal atau ditinggalkan. Oleh kerana aku telah letakkan diriku, kepercayaan kepadamu. Kalau ini yang kau nak untuk diri aku pada tahun ini, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, ya Allah. Meletakkan seluruh sandaran hati ini hanya kepada Dia.